Surah Al-A'la yang Maha Tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Sabbihisma rabbikal a'la, bertasbihlah mensucikan nama Tuhanmu yang Maha Tinggi, yang menciptakan lalu menyempurnakan, yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk, dan yang mengeluarkan padang ragut menghijau. Kemudian, ia menjadikan rerumput itu kering, kehitam-hitaman. Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu, Muhammad, sehingga engkau tidak akan lupa, kecuali jika Allah menghendaki. Sungguh, Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi, dan kami akan memudahkan bagimu ke jalan kemudahan, mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat. Orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran, dan orang yang celaka, kafir, akan menjauhinya, iaitu orang yang akan memasuki api yang besar, iaitu neraka. Selain dari itu, dia di sana tidak mati dan tidak pula hidup. Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri dengan beriman dan mengingat nama Tuhannya lalu dia mengerjakan solat. Sedangkan kamu, orang-orang kafir, memilih kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, Suhufi Ibrahim wa Musa, iaitu kitab-kitab Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Surah Al-A'la bermaksud yang Maha Tinggi. Ia mengajak kita mensucikan dan mengagungkan Allah, Tuhan yang mencipta dan menyempurnakan setiap makhluk. Allah mengingatkan bahawa Dialah yang menentukan takdir, memberi petunjuk dan menjadikan hidup ini seimbang. Surah ini juga menegaskan bahawa Al-Quran akan sentiasa terpelihara dalam hati orang yang mahu mengambil peringatan. Di akhir surah, Allah membezakan antara orang yang memilih kehidupan dunia yang sementara dengan orang yang mencari akhirat yang kekal. Sesungguhnya, akhirat jauh lebih baik dan lebih kekal daripada segala kenikmatan dunia. Like, follow dan share. Sebarkan walaupun satu ayat.